Kau tak sepatutnya ambil rumah ni. Rumah ni kerja aku. Darah lama tak cukup. Sambil-sambil dia melesung tu lah. Akak nak sebut macam mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Jangan lupa tahu untuk like, share dan subscribe. Jom dengar kisah rumah sebelah pokok jangkar. Pokok jangkar pokok apa Dia macam pokok bakau. Dia yang akar banyak-banyak berselirat tu. Macam itulah pokok jangkar. Jom dengar kisah ni. Untuk pengetahuan korang, kisah ni dia berdasarkan kisah sebenar yang berlaku dekat sebuah kampung dekat Perak. Berlaku sekitar tahun 2012. Adalah satu keluarga ni, dia baru pindah ke rumah kayu lama dekat hujung kampung. Rumah tu dia lama tak berpenghuni, dia kosong lah kan. Sebab tuan asal dia dah meninggal dunia. Jadi tinggallah waris dia. Waris dia pula tinggal jauh. Yang mana waris tu tak boleh nak ulang-alik jaga rumah tu. Dia pun jual lah. Jual murmur je. Dia dah tak sanggup dah nak jaga rumah tu. Tak apalah, kira jual murah-murah je. Jadi keluarga tu dia pasangan suami isteri. Nama dia Razak, Suri dengan adalah 2 orang anak kecil dia. Ni bukan nama sebenar lah kan. Hari pertama dia pindah, jiran sebelah rumah dah pesan dekat dia, kalau dengar bunyi macam orang ketuk lesung malam-malam, jangan keluar tau. Jiran dia tu baik lah kan. Alhamdulillah. Razak dia cuma senyum je bila dia dengar. Dia fikir orang kampung ni jenis suka takut-takutkan orang ke apa. Dia suka takut-takutkan orang baru ke macam mana. Macam tu dia fikir kan. Jadi petang tu Razak dibersihkan rumah. Dibersihkan dekat bawah dulu, baru dia bersihkan kat atas. Rumah kampung tu dia tinggi sikit. Maklumlah rumah Perak. Ada ruang bawah yang selalu jadi tempat simpan kayu. Korang boleh gambarkan tak macam mana situasi rumah lama-lama. Sekarang ni kalau kita pergi kan, kebanyakan rumah lama-lama kita nampak seram kan. Tapi menarik sebenarnya. Waktu zaman diorang tu memang rumah tu menarik. Masa dia sapu, dia terlanggar satu benda yang keras tau. Benda tu lesung batu lama. Dia penuh dengan debu tapi masih elok lah. Dia letaklah dekat tepi tangga. Niat dia, tak apalah esok je lah cuci. Penat lah kan. Jadi malamnya lepas anak-anak dia tidur, dia duduklah depan TV. Dia perkenakan rokok sebatang. Dia perokok orangnya. Rumah dia senyap. Angin luar dia rasa sejuk. Rumah kampung, angin pun angin kampung. Syok-syok gitu. Tiba-tiba kan dari bawah rumah dia ada dengar bunyi ketukan, tuk tuk tuk. Tapi bunyi tu dia perlahan. Macam bunyi lesung diketuk dengan alu. Lesung yang kecil tu tak, tuk 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 macam tu. Sekali, 2 kali, lepas tu berhenti. Tak adalah. Lepas tu dia ingatkan kucing. Tapi bila dia pandang keluar tingkap, ada bayang seseorang tau. Dia tengah duduk dekat bawah rumah. Bayang tu dikurus, rambut panjang, kedudukan dia tak bergerak. Memang dia stay kat situ tapi tak bergerak. Dia terus kejutkan Suri. Lepas tu dia cakap ada orang dekat bawah rumah. Dua-dua tu bangun pergi intai lah nak tengok kan siapa. Tapi bayang tu dah tak ada kat situ. Okey, Suri tak nampak lah. Esok paginya Suri dia nak pergi cuci lesung batu tu.
Suami dia memang tak cuci lah. Jadi dia ambil tugas tu untuk cuci. Dia cedok air dalam baldi, dia tuang atas lesung tu. Jadi air tu mula berbuih tau. Dia keluar bau yang Suri rasa memang pelik, macam bau darah tau. Jadi Suri ni dia terkejut, dia terus terbalikkan lesung tu. Dekat bawah tu ada bekas cap tangan hitam, macam baru dicap guna arang basah. Macam tu lah. Jadi malam tu dia ada bunyi ketukan datang balik semula. Kali ni bukan bawah rumah, tapi dekat dapur pula korang. Razak dia pergi buka lampu. Masa tu dia tengok tak ada siapa-siapa dekat situ. Tapi atas meja lesung batu tu dah terletak balik dekat tempat asal dia. Lesung tu yang peliknya, dia dalam keadaan basah dan dalam dia tu ada beras separuh hancur bercampur dengan darah tau. Itu yang membuatkan suami isteri tu rasa macam meremang, sebab dia nampak macam darah. Bau pun dia bau macam darah macam tu tau. Jadi diorang ni rasa agak meremang, seram, bermula daripada malam tu. Suri dia mula tak boleh nak tidur malam. Setiap kali dia cuba lelap, dia hampir mimpi benda yang sama. Benda tu berulang. Perempuan tua duduk depan lesung, ketuk perlahan lesung sambil baca sesuatu yang dia tak faham. Kalau tak cukup 7 malam, anak kau sakit. Kenapa dia cakap macam tu? Macam tu. Memang ayat tu dia faham, tapi dia tak faham tuju kat siapa. Jadi malam ke-7, anak dia orang tu yang kecil sekali tiba-tiba demam panas. Demam yang teruk korang. Badan dia sejuk tau. Mata dia jadi juling naik ke atas. Razak dia bawa lah pergi jumpa dengan ustaz kampung. Ustaz tu cuma pandang muka Razak. Lepas tu ustaz tu cakap macam ni. Rumah tu dulu tempat orang buat kenduri ilmu hitam. Lesung tu bukan lesung biasa. Korang faham kan? Ustaz tu datang malam tu juga. Lepas tu dia suruhkan semua keluar rumah. Tinggallah ustaz tu seorang-seorang dekat dalam rumah tu. Dalam 10 minit rumah tu bergegar. Macam ada orang hempas pintu tau. Lepas tu ada bau busuk menyengat keluar. Sampai keluar rumah lah. Lepas tu ustaz keluar. Muka ustaz tu pucat. Saya dah tutup. Tapi benda tu marah. Jangan simpan apa-apa dari bawah rumah tu. Ustaz tegaskan macam tu. Esok paginya Razak dia bakar lesung tu dekat belakang rumah. Memang api naik tinggi. Bunyi macam orang menjerit pun ada didengar masa tu. Abu dia tu yang peliknya, dia tengok tak hitam, tapi dia merah bata. Yang mana korang pernah tengok bata warna merah macam tu lah. Rupa warna dia sepatutnya hitam sebabnya api dia memang marak. Tapi kenapa macam tu? Lepas tu kan rumah tu dia jadi tenang sekejap. Tapi 2 minggu lepas tu jiran sebelah ada dengar balik semula bunyi lesung diketuk malam-malam. Bila dia intai bawah rumah, dia tengok tak ada siapa-siapa kat situ. Tapi memang bunyi ketukan tu dekat situ. Cuma ada satu benda baru muncul dekat situ. Banyaknya situ. Lesung batu tu dia bentuk yang sama, helok je. Tak terbakar langsung, tak terusik langsung, tak terjejas langsung. Rumah tu kosong lah lepas tu. Maknanya pasangan tu dengan anak-anak dia memang dah pindah. Dia tak tahan nak stay kat situ. Dia kosong tau, hampir setahun. Rumput depan rumah tu dah tinggi, dah sampai paras lutut. Sampai tahap gitulah pendek katanya. Tingkap dia dah pecah satu-satu kan. Jadi orang kampung dah lama dah elak lalu kat situ waktu malam. Sebab kalau korang jalan depan pagar masa senyap malam, korang boleh dengar bunyi tuk-tuk halus tau, seolah-olah datang dari bawah lantai. Sampai satu hari ada satu pasangan muda dari luar daerah datang sewa. Pasangan muda ni dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu cerita kawasan tu. Dia tak tahu info ke apa memang. Dan dia tak bertanya persekitaran tu macam mana kan. Dia main redah je, main sewa je. Nama suami dia Hakim, isteri dia Nadira. Jadi diorang ni baru kahwin 2 bulan. Pasangan barulah kan. Diorang cari rumah murah-murah nak mulakan hidup berpasangan macam tu. Jadi Tok Ketua Kampung dia siap tanya berkali-kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi memang tanya. Yakin ke nak duduk kat situ? Hakim ni dia cuma gelak je tau. Dia macam dah kenapa kan? Dah kenapa tanya dia macam tak ada apalah. Dia tak tahu nak cakap. Dia orang yang bukan memperlekehkan, tapi dia anggap macam
rumah tu okey semua, dia boleh nak hadap semua tu. Rumah je pun, takkan takut hantu. Macam tu lah dia balas balik semula. Jadi diorang pun pindah. Masuk hari pertama pindah, masa diorang tu bersihkan dapur, Hakim dia terjumpa lesung batu kecil. Tapi kali ni lesung batu tu dia duduk dalam laci bawah sinki tau. Lesung tu dia nampak baru, tak berhabuk apa semualah. Dia macam lesung yang orang selalu guna tau, tapi benda yang barulah. Tapi peliknya, walaupun lesung tu baru, dia ada retakan halus berbentuk jari dekat tepi dia. Jadi Nadira ni dia cakap lah dekat husband dia tu, bang buang je lah. Tapi Hakim ni disimpan juga. Kata dia, ish, barang antik ni. Macam tu. Dia terpesona lah dengan bentuk dia, dengan nilai barang antik tu. Bukan nilai duit, maksudnya nilai value barang tu. Jadi malam pertama dia tidur, Nadira ni dia terjaga tau. Pukul 2 pagi dia dengar bunyi macam orang ketuk kayu, perlahan je, dari bawah katil dia. Tuk, tuk, tuk. Dia tolakkan Hakim tu. Dia agak kasar sikit lah berbanding pasangan sebelum ni. Dengar tak? Macam tu. Hakim dia buka lampu, lepas tu dia tengok bawah. Dia tengok kosong, tak ada apa kan. Mamai-mamai lah. Tapi bila dia bangun, dia nak pergi ke dapur, dia ada mamai-mamai tu, dia terpijak beras. Beras tu bertaburan atas lantai dalam keadaan basah, seolah-olah beras tu baru je ditumbuk oleh seseorang. Tapi bukan dia orang lah. Esoknya Nadira ni dia pun malas nak fikir kan benda yang berlaku malam tadi. So dia buat macam biasa. Dia pun pergilah cucikan semua beras-beras tu semua. Dia cuci. Tapi masa dia sapu beras tu, dia jumpa bulu rambut panjang terikat dengan benang hitam. Dia buanglah cepat-cepat. Tapi malam tu suara perempuan kedengaran dari dapur tau. Suara tu diorang dengar sayup-sayup macam orang tengah berzikir perlahan sambil ketuk sesuatu. Hakim dia beranikan diri dia lah. Dia pegang parang, dia buka pintu dapur. Masa tu lampu pula boleh berkelip, klip-klip macam tu. Macam menambah seramkan lagi situasi kat situ. Dekat lantai lesung batu tu dah ada beras tau, penuh dalam lesung tu. Dia masih basah, masih baru lagi lah. Dan dekat sebelah lesung tu ada tapak kaki berlumpur. Tapi itulah, bentuk dia tak normal. Jari dia panjang, semua panjang-panjang, macam kuku tau. Macam tu. Mulai malam tu Hakim dia makin kerap termenung. Dia jarang nak bercakap. Lepas tu dia suka duduk bawah rumah. Kadang-kadang kan Nadira nampak dia golek-golek kan batu kecil atas lantai sambil dia bisik macam ni. 3 malam lagi cukup 7 kali. Dia tak sedar apa yang dibisikkan. Tapi itulah yang Nadira dengar. Bila Nadira tanya, dia senyum je. Dia tak boleh nak terjemahkan maksud perkataan dia sebab dia sendiri tak faham apa yang dia cakap. Aku cuma teruskan kerja orang lama. Dia teruskan cakap macam tu. Nadira lagilah pelik. Lepas malam keempat, Nadira terjaga. Hakim dah tak ada dah dekat atas katil. Dekat sebelah dia memang dah tak ada. Dia pun hairan, kemanalah pergi suami dia kan. Dia pun dengar bunyi lesung dia ketuk laju dari bawah rumah. Dia jenguk dari tingkap. Bukan tak jenguk, dia nak tengok dalam diri dia. Dia fikir mungkin tu suami dia kan. Dia pun nak cari suami dia. Dia pergi juga gagahkan diri tengok. Memang betul lah, dia nampak Hakim tengah duduk atas tanah. Rambut dia panjang sampai ke bahu. Itu bukan diri Hakim tau, tapi dia nampak macam Hakim. Mata Hakim tu terbeliak dan ada 2 tangan perempuan tua sedang pegang bahu dia dari belakang. Nadira bila dah nampak macam tu, dia menjerit. Terus dia pengsan dekat situ juga. Esok paginya, orang kampung jumpa Hakim terbaring bawah rumah. Dia tak sedarkan diri. Mulut dia penuh dengan beras tau. Lesung batu tu dah pecah 2 macam tu. Tapi dalam dia ada, yang ni yang agak mengejutkan orang kampung lah. Dia ada terisi daging mentah penuh dengan darah. Jadi ustaz kampung tu datang semula. Orang yang sama juga yang rawat rumah tu dulu. Dia cuma pandang lesung tu dan dia cakap macam ni lah dalam keadaan perlahan.
benda ni tak nak rumah tu kosong. Setiap kali ada orang baru, dia sambung kerja lama dia. Perlahan je, dia tak nak takut-takutkan orang ke, dia tak nak menyulitkan lagi keadaan. Dia cuma cakap macam tu, faham lah kan. Rumah tu akhirnya ditutup. Lepas tu papan depan dipaku, bersilang. Maknanya tak boleh disewa, tak boleh diduduki rumah tu. Dan tiang bawah tu disimen sampai macam tu sekali. Tapi kan, sampai sekarang setiap kali hujan lebat, orang lalu kat tepi jalan tu boleh dengar bunyi bunyi ketukan dari bawah lantai. Kadang tu ada bau darah, bau busuk datang sekejap, lepas tu hilang, macam tu, macam dibawa angin tau. Dan bila orang kampung lalu malam-malam, diorang cakap diorang nampak cahaya kecil dalam rumah. Dia macam cahaya lilin lah. Dan ada bayang perempuan tua duduk menumbuk lesung. Rambut dia menutupi muka. Kisah diorang tu tamat kat situlah. Maksudnya diorang dah pindah. Ni kisah orang lain pula selepas tu. Tahun 2018, 6 tahun lepas kejadian Razak dengan Nadira, rumah kampung hujung Ulu Temapuh tu dia sekali lagi disewa lah. Walaupun dalam keadaan orang kata pintu dah bersilang. Tadi kan dah disilangkan dengan papan kan, tandanya tak boleh sewa. Tapi itulah, dia nak nyewa juga, nyewa lah. Penyewa baru ni dia pasangan muda, dia dari Kuala Lumpur. Arif dan Maya tu semua bukan nama sebenar tau. Dia datang dengan 2 orang anak kecil. Jadi diorang ni tak tahu sejarah rumah tu. Dan diorang tak ambil tahu pun pasal sejarah rumah orang tu. Tapi bila dah nak pindah masuk situ ataupun dah pindah masuk situ, orang kampung cuma ingatkan dekat dia, kalau malam hujan, jangan pandang bawah rumah tu. Orang kampung sentiasa cuba untuk bukan takutkan dia, tapi cuba nak berpesan kat dia. Tapi orang kampung tak boleh nak cakap kat situ ada sekian kan. Macam tak sedap pula. So dia bagi warning macam tu je lah. Hari pertama dia orang pindah, Arif dibersihkan lantai sebab lantai dia agak berdebu lah, lama tak ada orang duduk kan. Tiba-tiba dia terlanggar lesung batu dekat dapur. Tak samalah dengan lesung yang pecah dulu. Ni lesung yang baru, yang licin, yang masih basah. Jadi Maya cakap, buang je lah, tak elok simpan benda-benda gitu kan. Tapi Arif dia ambil benda tu, dia bawa balik ke bilik. Lepas tu dia letak dekat tepi almari. Lepas tu kan diorang fikir lah, benda tu cuma barang lama. Diorang tak adalah nak fikir yang benda tu scary ke apa ke, akan mengganggu ke. Tak ada. Diorang anggap benda tu barang yang memang diorang menarik perhatian diorang dan diorang nak letak kat situ. Tak lebih daripada tu. Memang diorang tak ada nak buat macam benda yang tak baik ke apa semua, tak. Itu je. Jadi malam pertama pukul 2 pagi juga, Maya terjaga tau. Dia dengar bunyi ketukan perlahan dari bawah lantai, macam orang ketuk lesung. Selang beberapa saat sekali macam tu. Lepas tu dia kejutkan Arif. Kau dengar tak? Rif, kau dengar tak? Arif senyum lah dalam keadaan tidur, diganggu kan. Ini rumah kampung. Tu bunyi kayu, tidur balik lah. Dia macam rasa nak marah pun ada kan, ganggu dia tidur kan. Tapi bunyi tu terus dekat tau. Kali ni bukan dari dapur ataupun bawah rumah, tapi dari bawah bilik anak-anak diorang. Maya memang takut gila time tu. Tapi Arif ni, dia kan jenis yang berani. So dia nak pergi selidik lah benda tu. Dia buka lampu suluh, dia tengok bawah katil. Masa tu dia tengok okey lah, kosong kan. Tapi masa dia tarik balik lampu suluh tu dihalakan ke lesung batu yang dia simpan tadi. Akak ada sebut kan, lesung tu dalam keadaan basah, beras kat dalam dia hancur dan ada rambut panjang melekat dekat tepi. Jadi Arif ni cubalah sentuh, tapi rambut tu dia menyentuh jari dia sendiri. Lepas tu maksudnya dia cuba nak sentuh rambut tu, tapi rambut tu dulu yang sentuh dia. Lepas tu dia rasa memang sejuk gila, seolah-olah macam rambut tu rambut yang baru tau, rambut basah, rambut yang orang hidup tau, macam tu. Masuk malam kedua, anak diorang ni dah mula menangis macam takutkan sesuatu, menangis yang beria sangat. Jadi Maya ni dia tengok lah kan, ada bayang putih menyorok dekat tepi katil anak dia. Bayang tu dia tak bergerak, tapi diorang panggil lah. Cuma bayang tu pandang je dekat dia, tak cakap apa, tak respon macam mana apa semua, cuma dia pandang kan. Jadi Arif cuba nak rakam video bayang tu, tapi kamera telefon dia macam
tak bagi kerjasama tau. Dia tak boleh nak fokus. Cahaya lampu tu dia jadi pelik. Selalu dia jadi macam orang kata apa, jat nyala, jat tak macam tu lah. Macam bintik macam tu kan. Bila bayang tu makin dekat, maksudnya bila diorang cubalah nak fokuskan pada bayang tu, memang tak boleh. Macam tu. Tak jadi video lah. Jadi malam ketiga bunyi ketukan tu bertambah. Tapi dia bertambah tuk 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 tuk. Tak henti-henti tau. Dari bawah lantai, dari dapur, dari tepi tingkap, dari keseluruhan sekeliling rumah macam tu. Macam bertubi-tubi tau, diketuk-ketuk macam tu. Kali ni dia lebih agresif lah. Seolah-olah rumah tu dah penuh dengan perempuan tua yang rambut panjang tu, tengah menumbuk-numbuk kat situ. Menumbuk maksudnya guna lesung tu tau. Jadi Arvin dia cubalah baca ayatul kursi, tapi bunyi ketukan tu seolah-olah ikut rentak bacaan dia. Makin kuat dia baca, makin kuatlah bunyi ketukan tu. Lepas tu dia ikut bacaan tu, maksudnya bacaan tu naik turun, dia ikut tau, macam tu. Jadi Maya ni dia tergamam. Arif, kita kena keluar jugalah daripada rumah ni sekarang juga. Maya dia memang dah tak boleh nak move on, tak boleh nak stay kat situ. Dia dah tak boleh nak fikir apa dah. Tapi masa nak keluar tu, dia orang perasan pintu depan dengan pintu belakang tiba-tiba je terkunci sendiri korang. Itu yang tak best. Memang tak best sebab macam menghalang dia keluar tau. Tapi tak ada siapa pun yang dekat situ. Macam tu lah. Maksudnya tak ada orang pun yang kunci kat situ. Tapi pintu tu terkunci. Itu maksudnya kunci sendiri. Angin luar pun dia jadi macam senyap tau. Macam faham situasi keadaan tu. Arif cubalah buka tingkap. Tapi dari celah tingkap tu ada tangan putih muncul. Tangan tu dia kuku panjang, dia pegang dekat tepi. Dia terhuyung hayang sampai terjatuh. Bayangkanlah. Jadi Maya pun dia jerit, dia panggil anak dia. Tapi anak dia diam je. Mata terbeliak ke arah lantai. Jadi diorang pun nampaklah lesung batu tu dekat bawah lantai. Dia bergerak perlahan-lahan. Ni yang scary-nya. Bila lesung batu tu boleh berubah kedudukan. Korang bayangkanlah. Benda. Kita kalau penyapu berubah beralih tempat pun kita dah rasa seram. Ni kan pula benda yang memang daripada rumah tu, yang memang kau datang je memang nampak benda tu, dan benda tu yang muncul malam-malam. Tak dapat nak dibayangkan. Tambahan pula, dia bukan bergerak macam terserik ke, bergolek ke, tapi dia bergeraklah dengan sendirinya naik atas papan. Seolah-olah menunggu diorang tu dekat situ tau. Macam dia bagi respon dekat pasangan tu. Macam dia tahu pasangan tu dalam keadaan ketakutan. Malam keempat, diorang pasrah lah. Maya duduk dekat satu sudut tu, dia pelukkan anak dia. Arif dia ambil lesung batu tu, dia nak bakar. Macam mana keluarga Razak bakar dulu. Tapi masa dia angkat lesung tu memang berat gila. Sejuk sampai ke tulang terasa. Lesung kan sejuk korang sebab dia batu kan. Tapi kesejukan dia tu macam menangkap sampai ke bahagian-bahagian badan si Arif ni. Dan dari bawah lantai, bunyi ketukan tu dia dah berubah dah. Sekarang ni dah ada bunyi suara serak perempuan yang didengar macam suara tua tengah baca sesuatu. Dia baca, kau tak sepatutnya ambil rumah ni. Rumah ni kerja aku. Darah lama tak cukup. Sambil-sambil dia melesung tu lah. Akak nak sebut macam mana. Sambil dia ketukkan lesung. Arif ni dilepaskan lesung batu. Batu terus lantai tu bergetar. Jadi diorang ni lari sampai ke dapur. Lepas tu diorang keluarlah rumah. Dapat juga akhirnya keluar rumah walaupun terkunci. Tapi masa tu kan Maya perasan sesuatu tau. Dekat tepi rumah, tanah tu jadi lembab. Tanah dekat berhampiran rumah tu ada jejak kaki anak mereka sendiri. Tapi itu yang pelik tu, saiz dia macam tak sama pula. Saiz dia panjang, lepas tu kuku dia hitam. Jadi itu bukan anak dia, tapi saiz dia saiz kanak-kanak lah. Malam-malam seterusnya diorang tidur dekat rumah jiran. Tak adanya diorang nak balik kat rumah tu. Memang tak berani lah. Memang tak lah. Hari yang ketujuh, ustaz kampung pun datang. Dia tutup rumah. Tapi dia cuma cakap macam ni, rumah ni bukan rumah biasa. Lesung tu akan muncul semula bila orang baru datang. Kau cuma boleh harap dia tak ikutlah balik ke rumah lain. Itulah
Macam itulah kan. Sejak tu rumah tu kosong lagi. Lagi sekali rumah tu terbiar. Tapi kan orang kampung kata kalau hujan lebat malam-malam, bunyi ketukan dari lantai tu masih kedengaran tau. Dan kadang-kadang dekat tepi tingkap ada bayang perempuan tua duduk sedang menumbuk lesung batu. Korang boleh bayangkan tak? Ish, kalau korang lalu kan, tengah-tengah lalu tiba-tiba nampak orang tengah menumbuk lesung selamba je kan. Rumah tu kosong. Asal lah orang duduk situ kan. Ish, memang scary korang. Rambut menutupi muka pula tu. Menunggu orang baru masuk lah tu. Macam tu. Siapa masuk memang dia akan disapa. Bukan disapa dah, memang akan lalui macam tu. Beberapa bulan lah lepas kejadian Arif dengan Maya, cerita rumah kampung hujung ulu je Mapoh tu dia dah tersebar lah. Jadi orang kampung dia mula rasa macam was-was je nak lalu kat situ, rasa takut-takut je bila dia orang dengar bunyi ketukan dari rumah tu waktu hujan tau. Tapi kan cerita tu bukan habis dekat situ. Tak ada ending lagi. Ada satu keluarga lain. Ni cerita seterusnya. Ada juga yang nak pergi menyewa lagi. Jiran kampung tu, Pak Cik Mat dengan anak je. Dia bukan nyewa situ orang, tapi dia jiran kat situ tau. Inilah kejadiannya. Pak Cik Mat ni dengan anak dia, Ahmad nama dia, dia balik ke kampung daripada KL sebab cuti sekolah. So dia nak stay lama sikit lah dekat rumah tu kan. Jadi diorang ni menginap dekat rumah nenek yang sebelah rumah lama tu. Kena faham balik. Rumah sebelah. Maknanya bukan rumah berhantu tu lah. Macam tu. Rumah yang dulu Arif dengan Maya sewa tu memang bukan itu destinasi diorang. Jadi malam pertama, Ahmad ni dia ada dengar bunyi pelik. Tuk tuk tuk. Bunyi halus dari arah semak dekat tepi rumah. Dia pun keluar lah, dia nak pergi tengok. Tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Ada bau lumpur, bau basah, bau daun layu. Itu biasalah kawasan kampung. Dia orang pun dah biasa dengan bau-bau macam tu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang lalu kan. Lepas tu dia ketukkan pokok. Dia nak tengok lah, kot lah ada apa-apa kat situ. Tiba-tiba kan daun bergoyang sendiri korang. Dan ada bayang hitam meluncur antara pokok. Ahmad dia lari balik. Dia ceritalah dekat Pak Cik Mat. Pak Cik Mat dia gelak. Gelak. Tu cuma tikus lah, monyet je, tak payah nak takut lah. Macam tu dia bagi tahu dekat anak dia kan. Malam kedua tu bunyi tu makin dekat. Ahmad dia tidur dalam keadaan yang selimut penuh lah. Sebab dia dah rasa seram sejuk dia tutup muka dia semualah. Tapi dia rasa ada sesuatu duduk dekat hujung katil dia. Sesuatu tu tarik selimut dia perlahan tau. Dia buka mata dia tengok tak ada siapa-siapa. Tapi bila dia pandang dekat tingkap, dia nampak lampu kecil terapung dekat hujung laluan rumah nenek dia. Memang lampu tu bergerak perlahan, dia ikut arah diorang lah macam tu. Jadi hari ketiga benda tu mula ikut diorang tu ke mana-mana je. Diorang keluar pergi sawah depan rumah pun lampu kecil tu muncul juga, ikut juga. Dia muncul antara pokok padi. Jadi diorang balik ke rumah, lampu tu masih ikut terapung dekat tepi rumah. Bunyi ketukan tu juga dia ikut juga, sama juga. Dari lantai rumah, dari pokok, dari bawah tanah. Memang ke mana diorang pergi, ke jamban tak ikut juga kot kan. Seolah-olahnya bagi diorang macam rumah lama tu dia dah bercampur sekeliling dah maksudnya. Dia dah meluaskan dia punya orang kata kedudukan dia macam tu lah. Bukan kedudukan macam ni, keseraman dia tu dah merebak sampai ke rumah nenek diorang ni. So diorang pun boleh dengar dengan clear tau. Jadi Ahmad ni dia cubalah rakam video dengan telefon. Tapi tu lah dia punya kamera tu tak boleh nak fokus. Sama dia dengan pasangan sebelum ni. Memang tak boleh nak tangkap video. Yang dia nampak masa tu cuma lampu kecil berkelip. Lepas tu dia nampak bayang putih meluncur dekat semak. Itu je. Tu pun memang tak ada nak tangkap video. Jadi malam yang keempat, bau lumpur basah tu datang ke rumah diorang sendiri tau. Sebelum tu diorang bau kat luar kan. Tapi kali ni memang ikut sampai ke rumah. Sedangkan masa tu tak ada hujan, tapi udara tu dia bau busuk sangat, dia sejuk sangat. Jadi Pak Cik Mat dia mula rasa gementar lah, dia rasa goyah macam tu. Bila dia tengok tanah depan rumah dia ada tapak kaki kecil, ada tapak
kaki yang panjang, kuku hitam yang mengarah ke arah rumah dia. Barulah keberanian dia tadi kan, dia selamba je, dia cakap ke Ahmad tu sekian-sekian semua. Sekarang ni dia pula rasa duduk. Ahmad tengok tapak tu bergerak perlahan tau, dia ikut arah diorang. Bila diorang pergi ke dapur, lampu tu nyalaan tu dia ikut ke dapur. Bila diorang pergi ke ruang tamu, ikut ke ruang tamu. Lepas tu diorang nampak lampu minyak terapung dari rumah lama tu. Dia nampak balik semula dekat pokok pisang. Sebab rumah diorang ni betul-betul perantara tu dia ada pokok pisang. Lepas tu diorang dengar bunyi ketukan tuk tuk tuk. Makin lama makin jelas. Seolah-olah orang tengah menumbuk lesung batu yang mereka tak nampak tau. Bila mereka tengok, kosong. Tapi kedengarannya macam tu. Mereka tahulah situasi tu macam mana. Sebabnya orang dulu-dulu memang familiar lah dekat negeri Perak ni dengan dengan lesung macam tu kan, dengan rumah tinggi macam tu. Situasi tu orang Perak mesti tahu punya lah. Masuk malam kelima, diorang tak boleh nak tidur. Ahmad terjaga pukul 3 pagi. Dia nampak bayang perempuan tua duduk dekat tangga rumah nenek dia. Dah sampai ke situ perempuan tu pergi. Bayangkanlah, dia merayap sampai ke situ. Jadi rambut dia sama juga, rambut panjang tutup muka. Tangan dia pegang lesung batu kecil. Nak juga dia takutkan orang. Tak dapat orang menyewa kat rumah dia. Orang sebelah pun dia kacau. Dia buat gerakan menumbuk, perlahan je, selamba je, terus menumbuk. Pakcik Mat cuba keluar, nak halau lah kan. Tapi bila buka pintu, bayang tu hilang terus. Yang tinggal cuma adalah bau lumpur dan juga beras hancur dekat atas lantai tu. Memang item yang sentiasa ada lah bila ada opah tu menumbuk beras tu. Masuk hari ke-6, diorang ambil keputusan nak keluar daripada rumah tu buat sementara. Tapi masa diorang naik motosikal kan, lampu kecil terapung tu ikut juga korang. Dia ikut sepanjang jalan tanah ke kampung, dia ikut. Lepas tu bunyi ketukan tu pun sama juga, dia ikut juga. Daripada semak, dia ikut daripada tepi bendang, sampailah ke simpang besar. Diorang berhenti kat situ dalam keadaan yang panik. Ahmad cakap macam ni, dalam keadaan bergetar kan. Dia ikut kita sampai ke sini, dia cakap. Dan Pakcik Mat, dia hanya mampu baca Ayatul Kursi dalam keadaan tangan dia menggigil. Lampu kecil tu terapung perlahan, lepas tu hilang bila Ayatul Kursi tu habis dibacakan. Macam tu. Sejak tu kan orang kampung percaya lesung batu tu bukan sekadar rumah tau. Benda tu dia ikut balik. Dia ikut sesiapa saja yang ganggu ataupun simpan lesung tu, yang berminat dengan lesung tu. Setiap hujan lebat kan, bunyi ketukan tu kedengaran jauh dekat tepi jalan kampung. Dia tak adalah dengar dekat sebelah rumah dia orang, dekat situ juga, tapi stay dengar. Dan kadang-kadang orang kampung nampak tau lampu minyak terapung dekat semak ataupun dekat bendang, seolah-olah menunggu mangsa yang baru lah. Dia stay juga, nak takut-takut korang macam tu. Apa pun korang, kita ambil yang baik-baik je, yang tak baik kita jangan ambil tau. Kuatkan iman, tingkatkan amalan, jangan lupa untuk solat, jangan lupa untuk berzikir, istighfar, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Ada kurang kat minta maaf. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.